Berebut-rebut orang nak beli smartphone ni. Sebab apa? Sebab smartphone ni lah yang harga dia bawah RM2,000. Dah ada chipset ataupun kita ada spesifikasi flagship. Bayangkan anda bayar RM1,500 saja, tapi anda boleh main PUBG Mobile dengan sangat-sangat smooth. Dan juga kalau anda main Mobile Legends, anda boleh dapat grafik ultra dan juga frame rate ultra. Bukan tu je, kalau anda main Genshin Impact pun dia punya suhu dia tak mencecah 40. Kalau cecah 40 pun memang susah nak masuk area suhu tu. Tak percaya? Anda kena tonton video gaming yang saya akan buat nanti. Dengan harga macam ni, dengan chipset pada MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Okey, chipset ni lebih kurang berkuasanya macam Snapdragon 8 Gen 2. Ya, 8 Gen 2 yang ada kat flagship kan, harga 3-4 ribu tu kan, memang mahal. Tapi sekarang dengan sekitar harga 1,500, ikut varian lah 1,700, anda boleh dapat dah. Jadi memang smartphone ni diciptakan untuk anda yang kaki game dekat luar sana kan. Ditambah dengan storage jenis UFS 4.0, anda akan rasa transaksi data dia memang smooth kat sini. Bila transaksi data dia smooth, anda main game smooth. Kalau anda simpan memori ataupun storage dia nak dekat full pun still lagi okey dekat sini. Jadi untuk pakai lama dan juga untuk gaming memang sangat sesuai. Cumanya saya juga tengok warna ni yang menjadi rebutan ramai, sebab bila ada sale saja mesti warna ni dah habis. Warna kuning ataupun kalau tengok kat sini warna kuning dan juga warna hitam. Dia memang cantik dekat sini walaupun nampak simple saja dengan kamera dia dekat bahagian atas ni, dan kamera dia kalau tengok dia ada lingkaran berwarna emas. Suatu yang bagus daripada Poco, kalau Poco X7 yang biasa tu lain rekaan dia. Rekaan dia yang curve dekat bahagian belakang, kemudian ada Poco yang besar dekat bahagian belakang, tak cantik sangat lah. Yang ini Poco dia ada tapi kecil je warna emas. Jadi dekat kawasan hitam ni akan rasa macam kulit tau, leather tau kat sini, bukan leather yang sebenar lah. Okey, kemudian dekat bahagian kuning ni akan rasa berlekuk-lekuk sikit. Tapi yang best ni, bila anda pegang kat sini anda akan rasa grip, sebab yang ini ialah binaan yang memberikan grip dekat tangan-tangan atau jari-jari anda. Itu satu. Yang kedua pula, design ini nampak cantik tau. Jadi saya rasa anda tak perlu pun lagi belikan dia casing. Tak perlu pakai casing pun. Kalau nak beli casing, kalau anda tutup kat bahagian belakang ni, hilanglah keserian kecantikan untuk smartphone ni kan. Yang ini pun dah cantik, kemudian dia agak tebal sikit, jadi tak rasa sesuai pun kalau nak pakaikan dia casing. Lagipun bukan ada sebarang curve pun, nak pecah tu agak susah lah. Antara sebabnya ialah dekat bahagian depan ni dia gunakan Corning Gorilla Glass Victus 7i. Ini antara Corning Gorilla Glass yang agak latest juga dekat pasaran, dan dia memang tahan lasak kalau jatuh atau shockproof. Dia memang bagus kat sini. Skrin dia bersaiz 6.67 inci jenis AMOLED kat sini. Okey, walaupun harga dia agak murah tapi still ada AMOLED, dan ketahanan satu lagi yang saya suka ialah IP68. Katakanlah anda redah hujan ataupun terendam dalam air sekejap ke kan, nak redah hujan lebat ke apa, anda tak perlu risau. Smartphone ni still lagi berfungsi dengan baik. IP68 ni kalau setakat jatuh dalam kolam tak ada apa pun smartphone ni. Dan apa yang lagi menarik dekat sini ialah tentang ketahanan bateri dia juga. Sebab tu saya cerita dia diciptakan untuk orang gaming. Bila game ni, anda main game tu kan, kadang 1-2 game mana cukup kan, mesti nak 3, 4, 5, 6 sampai 10, 100, beratus-ratus game lagi. Jadi anda memerlukan ketahanan bateri yang lebih tahan lasak. Saya dah cuba bateri dia ada 6000 mAh. Saya dah cuba main Mobile Legends dengan grafik ultra juga frame rate ultra. Setakat sejam penurunan sekitar 12 ke 14% kat sini. Bagi saya itulah satu benda yang agak bagus. 12 ke 14, kita kira 15 dah kan. Kalau 15% sejam, anda boleh main dalam 6 jam tanpa anda cas pun kat sini. Okey kan? Anda main nak rasa panas pun tak ada rasa panas sangat kat smartphone ni, memang bagus. 6 jam anda lenjan. Katakanlah 6 jam tu dah habis, kemudian anda nak cas pula. Nak cas pun tak ada masalah, sekejap je. Sebab dia ada 90 watt fast charging dekat sini kan. Mungkin setengah jam macam tu, kemudian anda sambung balik. Lenjan lagi 12 jam dah. Memang untuk para gamers kat sini lah, bateri yang tahan lasak dekat sini. Dan ramai yang kata kalau lah kan smartphone gaming macam ni, okey, walaupun tak nampak gaming pun, dia punya bateri dia okey, tapi kamera dia macam mana? Okey, selalunya orang kata kamera dia yang agak buruk lah, sebab mereka tak nak fokuskan tentang kamera. Tapi berlainan untuk Poco X7 Pro. Dia ada kamera utama dia 50 megapiksel juga 8 megapiksel untuk ultra wide. Dia lebih kurang macam X7 yang biasa. Cuma X7 Pro ni kalau tengok dari segi tangkapan ni, saya boleh katakan nampak cantik dekat sini dengan kawalan cahaya yang menarik dekat sini. Warna dia pun menarik dekat sini. Cuma waktu nak tangkap gambar tu, anda takkan nampak lah dia cantik kan. Dia dah lepas proses tu baru cantik, baru dapat tangkapan macam ni. Siapa kata harga murah macam ni tak dapat kan kamera yang
cantik. Ini Poco X7 Pro boleh je buat. Namun, macam mana untuk kamera malam? Okey, kamera malam pun saya dah test. Kawalan cahaya untuk tangkapan malam dia sangat bagus kat sini dan juga kurang noise. Anda tengok tangkapan-tangkapan yang saya sediakan kat sini. Apa pendapat anda? Okey ataupun tidak? Nak selfie pun not bad juga. Cantik juga dekat bahagian depan kan. Anda boleh tengok tangkapan juga kat sini. Dan saya berkatakan beauty dia tu agak nampak realistik. Dan tak lupa juga dia punya rakaman video dekat sini pun support pengstabilan jenis OIS. Kalau OIS ada bunyi kan kat bahagian belakang ni. Ya, memang ada bunyi pun. Dan OIS sangatlah stabil. Selain pada anda main game, anda boleh buat mungkin vlog dekat guna kamera ni kan. Walaupun dia bukanlah cantik sampai area flagship tu, tapi still nice dah untuk mid range. Contoh, jom kita tengok. Sekarang ni panas tapi color tone saya agak merah sikit lah kat sini. Kurang sikit lah. Dan inilah untuk rakaman kamera belakang dia. Saya berkatakan stabil, sangat bagus. Ini yang saya suka. Kualiti dia mungkin kurang sedikit lah, tapi still not bad lah untuk harga dia kan. Kita boleh zoom juga kat sini. Selain itu juga tentang keselamatan dia ada fingerprint dekat bahagian depan ni tau. Oh, laju kan. Kita test sekali lagi. Kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Okey, nice. Laju. Kita test sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap kan. Dan fingerprint dia bukanlah kat bahagian button. Selalunya ada kat bahagian button je, tapi sekarang dekat bahagian skrin. Selain daripada itu juga dia ada teknologi yang agak latest kat sini. Contohnya dia pakai Bluetooth 5.4. Kemudian kita ada juga aptX HD untuk sound codec dekat sini kan. Bagus, ada banyak benda kat sini. Speaker dia jenis stereo kat sini. Dekat bahagian depan ni ada, dekat bahagian atas ni ada, dekat bahagian bawah ni ada, memberikan anda pengalaman gaming yang lebih baik. Kemudian dia ada juga IR blaster. Kata-kata dalam bilik ataupun dalam gaming anda tu panas, okey, anda boleh kawal remote kat sini. Jadi pendapat anda tentang Poco X7 Pro kan? Kalau anda pernah tengok video review saya tentang Poco X7 yang biasa, Poco X7 biasa tu dah cukup lengkap dah sebagai anda yang nak buat gaming. Cuma dia punya bateri tu kurang sikit kan, kamera dia lebih kurang je. Kemudian dekat yang biasa tu dia agak berlekuk, yang ini dia macam solid, dia keras, dia tak ada lekuk sangat lah. Jadi ini pilihan anda lah. Memang kedua-dua tu nampak berbeza dari segi luaran, dalaman dia mungkin hampir sama, tapi yang ini prestasi dia memang mengagumkan. Dia punya grafik dia boleh pergi jauh. Area flagship tu memang anda akan dapat. Jadi kalau nak rasa pengalaman gaming untuk flagship, anda beli je yang ini kan. Harga pun tak terlalu mahal. Poco X7 Pro. Jadi apa pendapat anda? Apa kata tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.